Alangkah indah di subuh ini Ustaz mengajar sambil menyanyi. Alangkah indah di subuh ini Ustaz mengajar sambil menyanyi, agar jemaah minat mengaji semoga mendekati hati. Agar jemaah minat mengaji semoga mendekati hati. Tidak akan rugi datang belajar bahasa Arab, bukanlah sukar. Tidak akan rugi datang belajar bahasa Arab, bukanlah sukar. Faham Al-Quran wajib ikhtiar, semangatkan berkobar. Faham Al-Quran wajib ikhtiar, semangatkan berkobar. Sebablah nanti Allah ini tinggal burung ini hingga ni itu cerita burung lah bahasa ni kan. Kalau nyanyi ni burung pun hingga kan. Jadi macam kisah kita tahu pada orang kan, baca kitab Sambul tu burung hingga saya burung terbang tu kan. Tapi dalam ceritanya apabila kita semua diberi Allah dapat berbangun subuh, itu satu nikmat kan. Bukan semua orang ni kan, bukan semua orang ni jaga subuh ni. Nak hujan tak kan, kalau hujan lagi lah nak pulak tengok yang tak waktu je 1 kilo je, hujan pun tak boleh kan. Kalau pergi gym tu boleh angkat 20 kilo, yang selimut yang tu tak sampai kilo tu pun tak boleh nak pulak, tak boleh nak askan kan. Itulah sebagai sedikit mana. Jadi alhamdulillah kita Allah balik kita dapat melihat lagi keindahan subuh ni. Dan masalah sengaja sambil supaya nak hilangkan mengantuk tadi. Mu juga tu mengantuk. Kan? Lagi satu supaya datang lagi minat. Kadang-kadang bila sikit kita kena hijau kan. Jadi saya nak bagi minat sambil itu, dan harap apa yang kita ajar tadi itu melekat kan. InsyaAllah dan Quran tak. Jadi yang penting kalau tak bersifat lah. Dia boleh melekatnya itu je kan. Tadi kita buka lah. Jadi insyaAllah tak akan rugi. Tak akan ruginya bukan lagi di dunia, di akhirat esok. Bahkan kira kalau kita baca pun satu huruf kan, alif lam mim pun Allah bagi 10 kan. Bukan alif lam mim tu yang 10. Alif tu 10, lam tu 10, mim 10. Itu baca saja kalau faham. Kita kalau kita latihan tadi kan, contohnya kita dapat 30, tapi kalau faham itu kemudahan Allah nanti waktu. Itu penting kita belajar bahasa Al-Quran ni. Sebab tu saya kadang-kadang nak kita bukan belajar bahasa Arab, kita belajar bahasa Al-Quran. Kan? Jadi bahasa Al-Quran ni dia memang ada standard dia tu kan. Kadang-kadang bahasa Arab ni dia belajar apiah kan. Kalau borak dengan kawan Arab kita tu memang dia tak boleh sangat ikut skema bahasa sendiri, bahasa juga bahasa pasar dia lah. Tapi kita ni jangan suka kan. Tapi jangan suka kita kalau okey. Kan? Susah okey. Kan? Tak boleh itu susah tak. Jadi faham Al-Quran tu kan. Sebenarnya untuk faham Al-Quran dia baca tu mana? Baca Al-Quran hukumnya. Amal Al-Quran bacanya hukumnya. Ini jadi fokus. Baca Al-Quran hukumnya sunat. Faham Quran atau laksanakan apa yang terpadu hukumnya wajib. Bukanlah maksud saya jangan baca Quran, tak. Baca Quran sambil faham. Alhamdulillah lah yang ada mungkin anak kita yang aku dia boleh faham sikit-sikit lah. Tetapi supaya kita tengok terjemahan. Kita start dengan terjemahan. Kita baca sekarang, tak payah nak perlu nak habis cepat. Tapi tak faham. Kalau macam ada orang keren kan, tapi tak faham. Kan? Dia pakai AI lah tu kan. Kita bisa keren kan. Mestilah kita lah semampuannya. Kita lulus SPM tu 4.4 tu kita dah dapat je tu lah kan. Tapi kalau tak faham 4.4, tak saya disebut je 4.4 kan. Saya disebut je macam tu lah. Saya disebut je tapi tak faham apa maknanya. Apa makna laki tadi. Kita sebut laki kan. Jadi faham Al-Quran sebenarnya wajib. Kalau tak tahu boleh type je dekat Google Imam Syafi'i punya. Masa belajar Al-Quran apa hukumnya
Imam Syafi'i. Imam kita lah. Ke kita Imam Khomeini. Kan kita Imam ni kan. Apa tu? Imam Samudra kan. Ini kita Imam Syafi'i kan. Tak apalah. Tapi boleh kata apa mazhab tu pun memang memang kata mestilah tak ada, tak boleh. Macam mana kita nak baca kalau kita tak faham kan? Kita tak boleh baca ni. Jadi mudah-mudahan apa yang saya buat ini menimbulkan semangat yang obat lah. InsyaAllah. Kita terus dengan tujuan kita belajar bahasa Al-Quran ni untuk faham Al-Quran. Cuma saya nak ingatkan kepada setiap hari Ahad tadabbur, penyandang tadabbur salah satu tempat di Hijrah tu, dia memang fokus ayat 1 per jam setengah pagi tu memang fokus untuk belajar bahasa Arab. Dia kan macam lebih kurang macam saya ajar lah 3 huruf tu. Dia kan cerita ni huruf ni asal dari kataannya kan macam sajadah ni kan, kita cerita pasal sajadah ni. Dia buang alif lam kat depan tu, tinggalkan sin jim dal. Tak kat belakang tu lam. Jadi kita tahu dia pada kata sujud sajadah ni. Maknanya kita tetap kesujudan lah. Kalau bahasa Melayu ni pelatih, bahasa Melayu ni tak ada kata dia tu. Bahasa Arab dia ada dengan adil, kita patutlah sebut kesujudan. Dan kita tetap sujud. Sebab tu dalam tu yang sebablah kita bayang apa tu, waktu muhimah tu, kita baca surah Jadah tu, kena dengan ayat tu kita sujud. Walaupun masih ada nak kubur nak rokok. Kadang-kadang melayak pergi lagi, tiba-tiba Allah dia berserokok. Alamak, dia bersujud. Dia juga. Jadi itulah. Jadi kalau boleh surah pagi tu lah, tak mana lah, tapi yang jahat ni nak dikelubi. Waktu kedua kan lah, ada 2, 3 halaman. Okey, jadi surah As-Sajdah. InsyaAllah. As-Sajdah ni katakan sujud lah. Kenapa surah tu Sajdah? Surah tu As-Sajdah. Sajdah ni. Kenapa? Salah Malawi dia ingatkan. Dia sebenarnya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih yang ke Arabnya dikatakan kesadaran. Surah tu Sajdah, surah tu Fatihati, surah tu Nasi, surah tu Falaki, surah tu Baqarati. Apa lagi? Surah tu Asri. Kemudian aku dengan ibu nak mudah ingatnya tu. Jadi kalau belum malam ni kita tidak jalan dalam malam dah. Itu tak ada kena-kena dengan. Tapi maknanya dia betul-betul. Kalau malam ni, kenapa tak kalau malam? Ya, memang saya kecil pun kenapa? Macam itu. Ya, macam benda yang kita jalani. Tapi sebenarnya itulah surah tu saja. Maknanya mudhaf ilaih. Boleh kita buat mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Kita ada kesadaran. Baik.